Ketika kamu ditarik nyawa kamu, keesokan pagi pada jam 5.27 pagi, sebelum subuh, ketika malaikat merenggut dan menarik roh kamu, waktu itu kamu tahu kamu su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Macam mana? Melihat kepada keadaan dan rupa paras malaikat itu. Kalau datangnya berseri-seri, kalau datangnya dengan nur yang terpancar-pancar, kalau datangnya dengan senyuman, maka mati kamu husnul khatimah. Itu Nabi beritahu. Waktu tu juga kita tahu, waktu malaikat tu, waktu mata melihat di atas, sebab malaikat maut duduk di sini, di tepi kepala kita. Duduk di sini, sebab tu roh mula keluar daripada kaki tu, dia naik, dia keluar sampai ke dada, perut, dada. Bila mai dekat kerongkong dia bunyi. Dia nak keluar perhabis. Waktu tu mata orang nazak, dia tengok ke atas sebab malaikat maut duduk di sini, dan ketika itu dia tahu dia dicabut nyawa dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Nabi SAW ajak kepada kita semua nak mati husnul khatimah, berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah